UMNO tidak pernah lupa pengkhianatan Bersatu terhadap parti itu, kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Nor Adam. Jelas Lokman UMNO dan Bersatu tidak mempunyai wadah perjuangan yang sama kerana kewujudan Bersatu adalah untuk melemahkan UMNO. Kepada Hamzah Zainuddin, UMNO tidak sesekali melupakan pengkhianatan Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri Sabah pada tahun 2020 lalu di mana ia merupakan punca kegagalan kerjasama antara Bersatu dengan UMNO. Sebab apa UMNO perlu bekerjasama dan berkawan dengan Bersatu yang niat sebenar yang mula-mula disorok. Bersatu adalah untuk tamatkan riwayat UMNO buat selama-lamanya dengan menggunakan pelbagai cara termasuk menyogok ahli UMNO dan khianat UMNO. Kesimpulannya, ketika UMNO berada dalam kesusahan selepas PRU 14 dulu, kamu tinggalkan UMNO. Bila kamu berkuasa, sekali lagi kamu tidak pandang institusi UMNO. Kini, bila kamu susah, kamu ingin bersama UMNO dengan berretorik untuk memperjuangkan agenda Melayu dan Islam. Bagi UMNO, pengkhianat tetap pengkhianat. Bersatu lahir daripada DNA serta rahim pengkhianat. Kalau tidak kerana mencuri kerusi UMNO sebelum ini, tidak mungkin Bersatu mempunyai bilangan ahli parlimen yang ramai dalam Dewan Rakyat, kata Lokman dalam satu hantaran di Facebooknya. Terdahulu, Hamzah yang juga Ketua Pembangkang menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan UMNO demi kepentingan perjuangan politik. Hamzah berkata, tiada sebab untuk Bersatu dan UMNO terus berpecah jika mereka berkongsi perjuangan dan wadah politik yang sama.